Ya, macam warga emas pun dapat hafran. Kita nampak ada apa? Inisiatif yang telah dibuat oleh Zoo Negara untuk menggalakkan lagi lebih ramai pengunjung di Zoo Negara. Selepas kita buat bayaran, kita akan diberikan sejenis pelekat ala-ala macam gelang lah untuk pakai tangan kita. So jangan sampai tertanggal dah lah ya. Sebab nanti Pak Agai ingat kita tak bayar pula. Lepas masuk entrance tu, nanti akan ada satu booth kecil yang comel yang jual map zoo ni. Yang ni yang Iwan cakap tadi. Kalau korang nak masuk ke dalam Zoo Negara ni, make sure korang beli map zoo ni. Sebab dekat dalam map ni lah akan menunjukkan tempat mana yang korang boleh pergi dan haiwan apa yang akan ada di setiap perhentian dan destinasi dekat dalam Zoo Negara tu. Lepas tu kalau korang tak nampak, sebenarnya dekat web dia sendiri pun ada tunjuk map juga. So korang boleh zoom. Mungkin kalau nak jimat sikit, korang boleh print siap-siap kan. Kemudian tips yang keempat, macam biasa dia tadi, bayar je lah RM1 tu dia. RM1 tu untuk apa map tu tadi bukan mahal pun. Kemudian yang kelima, pastikan juga kita dah plan dengan elok masa sebab animal show dah start bermula lah. Dah bermula pukul 11 pagi dan 3 petang. Sebab tu Iwan suruh korang datang awal supaya korang tidak ketinggalan aktiviti-aktiviti yang diadakan di Zoo Negara. Macam tadi ada yang Iwan nak bagi tahu aktiviti yang animal show tu pukul berapa sampai pukul berapa. Macam tadi animal show tu bermula pada pukul 11 pagi hingga pukul 3 petang. Alright. Kemudian tips yang keenam, pastikan bawa air yang secukupnya. Sebab kedai dan kios yang tadi Iwan dah share dengan korang tadi, dia jarak dia agak jauh juga antara satu sama lain. So Iwan nak pastikan korang bawakan air yang secukupnya supaya tak ada nanti yang haus. Sebab kita nak sampai ke satu destinasi jauh. Di samping korang jalan-jalan tu, korang akan tengok haiwan apa yang ada di sekeliling Zoo Negara. Kemudian yang ketujuh, baik bawa sendiri bekalan makanan macam roti ke, tapi macam makan depan haiwan kan. Kesian kat korang, makanlah kat tempat duduk yang telah disediakan. Bukan apa, bila korang bawa makanan sendiri, korang boleh prepare. Kalau lapar ke, kalau tak sempat nak ke kios atau restoran yang ada kat situ, korang dah standby. Contohnya korang bawa lah macam sandwich ke, roti canai dah tapak dah siap kan. Korang nanti akan ada satu session yang korang boleh duduk, korang lepak dulu untuk korang berehat. Alright.